Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Aida Badrisha dari Sekolah SMK Kidurong ingin menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk A Biography. Buku ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama George Washington. Buku ini memberi inspirasi hidup untuk ketabahan hidup. George Washington merupakan dari keluarga yang sederhana. Dia mempunyai cita-cita yang besar dan ingin mengubah nasib keluarganya dan masyarakat di sekelilingnya. Nilai disiplin, nilai ketabahan yang membuatnya berjaya. Dia bukan saja berjaya dalam bidang akademik, malah bidang kepimpinan. Buku ini memberi banyak sangat inspirasi hidup supaya kita tahu apa yang kita perlu lakukan. Kesimpulannya, jika anda dari keluarga yang susah, anda juga boleh berjaya. Tetapi dengan usaha, ketabahan dan disiplin anda. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.